Selamat datang kita ada SUV dari China yang terbaru iaitu dari Jeku. Nama dia apa? Nama dia Jeku J8 ataupun J8. Jom kita tengok apa yang best dengan SUV ni. Okey, sekali tengok Jeku J8 ni dia punya design sedikit berbeza berbanding dengan adik dia J7 dan juga kembar dia iaitu Omoda C9. Tapi okeylah, depan ni kita still ada grill design yang bentuk vertikal ni macam air terjun. Lampu dia full LED depan belakang dan mengurut Jeku dia punya saiz dia lebih kurang 4.82 meter. So maknanya dia punya saiz memang sama saing-saing dengan model SUV 3 baris seperti Sorento dan sebagainya. Okey, sama juga seperti dengan Omoda C9. Jeku J8 ni dia datang dengan Active Suspension System Jeku yang bernama CDC, Continuous Damper Control. So maknanya anda boleh adjust lah nak tinggi ke nak rendah kereta ni macam kereta Porsche tu lah. Okey, menariknya untuk kereta ni memandangkan dia adalah sebuah SUV yang boleh off-road sikit-sikit. Dia punya wading depth, cakap nak lalu jalan banjir sikit-sikit tu boleh. Dia lebih kurang 480mm. So kalau banjir sikit-sikit boleh, tapi kalau janganlah expect dia macam 4x4 lah. Tapi still okey. Cakap banjir rendah-rendah boleh lalu. Okey, dari segi boot space pula Jeku J8 ni untuk model third row ada seat ni dia lebih kurang 200 liter je. So tak ada besar sangat, tapi kalau anda nak space boleh lipat je third row seat adalah space lebih kurang 700 liter lebih. So nak pergi IKEA, nak pergi Maiden, tak ada masalah. Okey, sekarang kita berada di dalam Jeku J8 dan boleh tengok dia punya dalam ni bagi saya nampak sangat jahat dan sangat premium sebenarnya. Okey, tak macam Jeku J7, dia pakai screen setup dua macam ni, satu infotainment, satu instrument cluster. Infotainment ni macam biasa Android Auto, Apple CarPlay, off the bed ada, tak payah tunggu update. Dan dekat tengah kita ada macam kemasan fake wood. Bagi saya okeylah, nampaklah macam Mercedes sikit lah sebabkan tambah dengan dia punya ambient lighting system memang nampak agak premium lah. Tapi bagus sikit ni saya suka dia masih ada kekangan betul butang-butang fizikal. Contoh untuk driving mode ada butang kat sini, untuk ventilated seat ada butang, untuk even nak eja kursi pun ada butang kat tepi ni. So maknanya tak ada semua benda nak pakai screen. Dan sebab itu dia punya kursi depan pun not bad, ada ventilated dan heated function, power adjustment dan boleh baring sampai bawah macam ni. Dia pakai freight leather tapi rasa agak okeylah. So overall cabin dia sangat premium, sangat jahat, sangat juicy. Okey, kita berada di bahagian belakang Jeku J8. Anda boleh tengok untuk tempat duduk second row ni sebabkan ini adalah model all-wheel drive, dia ada 6 seater. So dekat tengah ni dia ada dua kursi style boss chair macam ni lah. So bagi saya kursi macam ni memang best, rasa sangat-sangat macam boss dan juga boleh pakai power adjustment je. So nak adjust position pakai butang je, ada memory function lagi. Dan juga dekat sini kita ada jajan-jajan, contohnya kita ada aircon vent dedicated ada kat kiri kanan dan headroom pun not bad sebabkan dia ada sunroof besar gedabak ni. So maknanya headroom dia tak adalah terlanggar dekat dahi, dekat dinding atas ni. So selain itu kita USB charging port, ada butang untuk aircon dan sebagainya. So maknanya overall untuk second row memang okey, tapi masalahnya third row bagi saya orang tua nak duduk dalam mereka masalah sikit sebab space tak banyak. So untuk budak third row okey, kalau orang tua second row mantap. Okey, untuk setakat ini Jeku J8 ini datang versi full petrol saja. Dia pakai enjin 2 liter 4 silinder turbo berkuasa 245 horsepower dan juga 385 Nm top, itu enjin sama yang dipakai pada model Omoda C9. Okey, gearbox dia pakai 7 speed, manakala untuk two-wheel drive version dia pakai front-wheel drive punya drivetrain setup, manakala untuk all-wheel drive dia pakai Jeku's proprietary all-wheel drive version RDIS, di mana nak off-road sikit-sikit tu boleh. Tapi kita tahu model plug-in hybrid ada, tapi untuk Malaysia petrol belum masuk. Plug-in hybrid insya-Allah mungkin tahun depan. Okey, menurut Jeku Malaysia, Jeku J8 dia akan dilancarkan pada suku ketiga tahun ni. So harga dia lebih kurang 190,000 untuk versi two-wheel drive, versi all-wheel drive pula harga dia mahal sikit, lebih kurang 200,000 lebih. So model ni akan segini. So apa pendapat anda? Boleh beli ke tak beli? Watashi